Mudah ayat dia. Berarti kita pergi tak bukan kerja bodoh. Pergi melawat orang yang sakit dalam keadaan yang nazak, walaupun kita tak dapat menyelamatkan dia. Kita tak dapat membantu dia. Kerana takdir telah ketara bahawa ajalnya dekat. Maka kita pergi ziarah tak dapat memberi manfaat kepada dia dari segi material ataupun dari segi kebenaran. Kerana dia akan meninggal dunia kerana sakitnya. Tapi kita ziarah kerana itu suruhan agama. Sebagai tanda dalam agama, tanda-tanda kamu beragama dan kamu bersaudara, ketika dia sakit, kamu pergi melawatnya sebagai tanda bersaudara. Baik. Yang kedua pula. Buat apa nak tunjuk simpati? Kerana akhirnya keluarga tu dah mati. Kita nak tunjuk simpati pada mak saudara kita. Pak saudara kita dah mati. Kita nak tunjukkan simpati pada sepupu kita. Bapa dia tetap mati. Kita pergi kerana sebagai saudara, sokongan dan juga simpati kita kepada saudara, keluarga saudara kita yang meninggal, akan memberikan mereka peringatan bahawa mereka masih ada saudara mara, kehidupan mereka masih ada lagi orang yang menyayangi mereka, dan agama ini adalah agama yang benar kerana ia menyeru ketika orang berada dalam kesudahan kita untuk datang. Jadi mudah je, tak semua benda kita buat dalam dunia ni dia mesti nampak, kita pergi boleh tolong. Yalah, kalau dia patah kaki, okey, kita boleh tolong. Kalau dia nazak, kita pergi, kita melawat. Baik, orang patah kaki, masuk hospital, kita pergi pun kita tak boleh buat dia baik besok. Tapi kita pergi datang untuk memberitahu dia bahawa kita datang melihat kamu, walaupun kamu tak boleh dipulihkan dengan cepat, tapi aku datang sebagai tanda aku ini saudara kamu. Dan itu saya nak jawab dengan mudah, bahawa tak semua benda dalam agama ini kita nak balik kena kayu ukur dengan bolehkah dia berjaya dari segi kebenaran. Kerana sebahagian daripada agama dia diukur daripada lakukanlah dengan betul, mengikut amalan agamamu.